Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, okey, hari ini produk pagi ini no nak kongsi satu lagi yang kita katakan sebagai orang suka sangat produk ni. Orang yang minat herba-herba ni dia akan cari benda ni, iaitu Nutrilite Garlic with Licorice. Itu Nutrilite bawang putih dan akar manis. Okey. So, bawang putih dengan akar manis Nutrilite menggabungkan ekstrak akar manis dengan pekatan bawang putih yang ditanam di lembah gunung yang tinggi dan dipantau dari penyemaian berbawang hingga ke penuaian. Menggabungkan bawang putih dengan akar manis menghasilkan manfaat kesihatan yang hebat disebabkan oleh ciri khusus setiap ramuan. Pengambilan 3 tablet suplemen bawang putih dan licorice ni setiap hari dan alami sendiri perbezaannya. Okey, yang ni harga dan kuantiti lah untuk produk ni. Sekejap. Okey, harga retail price dia RM121.50. Untuk harga ABO RM97, 28 PV, 97 BV dan dalamnya ada 150 tab. Jadi satu hari 3 kali pengambilan, iaitu satu tab 3 kali. Okey, bawang putih dan licorice ni telah digunakan secara tradisional untuk menggalakkan kesejahteraan. Nutrilite Garlic with Licorice ni memberikan manfaat bawang putih kepada anda. Sebagai tambahan, sebahagian tumbuhan fitonutrien dalam Nutrilite Garlic with Licorice memberikan manfaat nutrisi tambahan kepada anda. So yang ni persoalan-persoalan yang selalu akan ditanya bila kita nak cerita tentang produk ni. Pertama sekali, mengapa menggabungkan bawang putih dengan licorice ni? Nutrilite Garlic with Licorice menggabungkan pekatan bawang putih dan ekstrak licorice. Licorice merupakan pelengkap hebat kepada bawang putih kerana ia melegakan keresahan perut atau pedih hulu hati yang mungkin disebabkan memakan bawang putih. Formulasi ini menghapuskan apa juga bau yang tidak menyenangkan. Jadi ia tidak akan menggusarkan anda maupun orang di sekeliling anda. Jadi bila kita makan produk makan garlic with licorice ni memang tak ada masalah nak rasa bau-bau pedas, bau-bau bawang putih itulah. Okey. Berapa banyakkah tablet bersamaan satu ulas bawang putih segar? Satu hidangan penuh Nutrilite Garlic with Licorice ni iaitu 3 tablet bersamaan 1 dan 2/3 daripada selabu bawang putih segar. Catatan, nisbah bawang putih mentah dengan serbuk berbutir kering ialah 3:1. Purata berat seulas bawang putih ialah kira-kira 1,800 miligram. Oleh itu, 1,000 miligram serbuk bawang putih bersamaan 3,000 miligram selabu bawang putih yang segar. Pengambilan 1,000 miligram serbuk bawang putih yang terdapat dalam 3 tablet dengan itu bersamaan dengan 1 dan 2/3 daripada selabu bawang putih segar. Jadi kita pun tak payah pening-pening, tak payah fikir-fikir nak makan nak telan bawang putih tu mentah-mentah kan. Jangan risau, produk MW dah sediakan untuk kita. Just buka botol, ambil satu, kita telan saja. Tak payah kita pening-pening nak bau bawang putih, nak kena kepala kening-kening kan. Jadi MW dah sediakan untuk kita. Adakah saya akan dapat bau bawang putih? Yang ni selalulah soalan-soalan ni akan tanya, bau ada bawang putih tak? Ada bau bawang putih tak? Okey. Dan adakah produk ini sudah dinyah bau? Okey, baik. Alsin dan komponen keluaran sampingan dan terbitan. Saya tak nampak slide pula.
Okey, allicin dan komponen keluaran sampingan atau terbitan yang terbentuk bila bawang putih terurai menghasilkan bau bawang putih pada nafas dan kulit. Keluaran sampingan ini hasil pada paras yang berbeza-beza dalam individu yang berbeza. Ada dasar allicin ini tetapi mengelak baunya. Bawang putih dalam melalui proses pengeringan sejuk. Langkah pertama dalam proses ini adalah pemeriksaan teliti kering udarakan dengan perlahan-lahan selama 30 minit. Proses ini membantu menghadkan kadar pertukaran alin kepada alisin. Menahan penukaran diambil. Ini cara apa penghasilan bawang putih inilah bawang putih dan licorice produk ni. So memang tak perlu risau bila kita makan, kita tak adalah bau, ada bukan bau yang kuat macam bawang putih tu. Tapi bila kita makan, saya makan akan rasa macam pedas-pedas sebab dalam tu ada peppermint. Tak payah nak keruk-keruk kening. Macam tu. Okey, siapakah yang perlu ambil produk garlic dan licorice ni? Orang yang ada masalah alergik seafood, kulit gatal, ada darah tinggi, badan kerap berangin, badan kerap berangin kan, sikit-sikit rasa nak berlahak kan, sesama, demam, batuk, sangat-sangat bagus. Resdung, kencing manis, iaitu luka yang lambat sembuh, boleh ambil garlic with licorice ni. Okey, bawang putih sangat terbaik. Memang best sangat-sangat. Kalau orang yang ada angin tu kan, memang patutlah ambil yang ni. Kan? Angin dalam badan. Kalau angin dengan kawan tak boleh lah. Okey. Okey, manfaat bawang putih dan akar manis ni. Okey. Garlic with licorice daripada Amway adalah produk suplemen yang menggabungkan manfaat bawang putih dan akar licorice iaitu akar manis. Kombinasi kedua bahan ini dikatakan memberi beberapa manfaat kesihatan. Berikut adalah beberapa kebaikan yang sering dikaitkan dengan kedua bahan ini, khususnya dalam produk seperti garlic with licorice daripada Amway inilah. Pertama sekali, manfaat bawang putih ni meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Di mana bawang putih dikenal dengan kemampuannya untuk memperkuatkan sistem imun berkat kandungan allicin yang memiliki sifat antibakteri dan antivirus. Okey. Yang kedua, dia menurunkan kolesterol, di mana banyak penelitian menunjukkan bahawa bawang putih dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat iaitu LDL dalam darah dan meningkatkan kolesterol baik iaitu HDL. Ketiga, meningkatkan kesihatan jantung dengan menurunkan kolesterol dan tekanan darah. Bawang putih dapat mendukung kesihatan jantung dan pembuluh darah. Dan yang keempat, mengurangi peradangan. Bawang putih juga memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Yang ini kebaikan yang ada dalam bawang putih. Okay, khasiat bawang putih ni secara umumnya lah saya dapat senaraikan melalui carian. Secara umumnya terdapat 7 kebaikan yang dibawa oleh bawang putih. Yang ni antara yang paling famous lah tentang bawang putih ni. Yang pertama, sebatian dengan ciri pengubatan. Kedua, bawang putih juga membantu mengawal tekanan darah. Yang ketiga, mempunyai sifat antioksida. Okey, yang keempat memiliki sifat anti radang. Yang keenam meningkatkan kesihatan kardiovaskular. Dan yang
dua, empat, enam. Yang ketujuh, menjadikan kulit lebih cantik. Makan bawang putih pun kulit boleh cantik. Okey. Selain daripada kebaikan yang lebih tu, macam tekanan darah, sifat yang antioksidan, anti radang, ya, dia boleh melalui pembacaan yang saya suka baca, banyak yang katakan bawang putih ni boleh menyah toksin, logam berat dalam badan ni, apa yang ada dalam badan ni lah. Okey. Okey ke? Uh, okey, baik. Seterusnya, manfaat akar manis. Yang ni manfaat likores, iaitu akar manis. Okey. Antara manfaat akar manis mendukung pencernaan. Likorice dalam atau bahasa Melayunya akar manis. Okey. Likorice sering digunakan untuk meredakan gangguan pencernaan seperti GERD, asam lambung dan perut kembung. Okey. Dan yang kedua, akar manis ini juga dapat membantu tubuh mengatasi stres dengan meningkatkan kadar hormon kortisol. Yang ketiga, sifat anti-inflamasi dan antibakteri ataupun antibakteria. Akar manis juga memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat membantu meredakan pelbagai kondisi inflamasi dalam tubuh. Dan yang keempat, akar manis ataupun licorice dapat membantu meredakan batuk dan iritasi tenggorokan. Kalau batuk kan. Serta mendukung kesihatan saluran pernafasan. Jadi, kedua-dua gabungan licorice, akar manis dan juga garlic, bawang putih ni sangat-sangat terbaik. Jadi kita tak perlu susah-susah hati lagi kan nak bergaduh-bergaduh dekat dapur. Okey, Amway dah sediakan vitamin atau suplemen makanan tambahan kepada kita. Salah satunya adalah licorice dan garlic. Sangat-sangat best. Kena ambil. Okey, kan setengah orang ada yang tak berapa suka. Yalah, ada setengah orang yang tak minat kan, ada yang tak nak lah apalah, nak suka alami. Yang ni pun daripada Nutrilite ni kita dah tahu memang produk adalah daripada organik dan sangat-sangat sumber dia sangat terbaik. Jadi rugi siapa yang tak amalkan licorice dan garlic ni. Okey. So kombinasi keduanya dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Kombinasi bawang putih dan licorice uh, dapat memberi sokongan tambahan pada sistem kekebalan tubuh melawan infeksi dan penyakit, menyokong kesihatan pencernaan. Dengan kedua bahan ini yang dikenal dapat membantu sistem pencernaan. Produk ini juga menjadi pilihan bagi mereka yang ingin menjaga kesihatan saluran pencernaan, mengurangkan peradangan dan stres. Banyak kali ditekankan mengurangkan peradangan dan stres. Kedua bahan ini memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan kronik serta meredakan stres atau ketidakselesaan. Okey. Okey, yang itu saja tentang produk garlic dan licorice. So, pada anak-anak ni patut hadiahkan kepada mak ayah kita. Mak ayah kita ni kan suka benda-benda macam ni kan. Bawang putih, benda-benda yang macam tu kan. Boleh hadiahkan untuk mak ayah. Untuk diri kita pun boleh amalkan. Okey? Jadi, ada apa-apa tak pertanyaan? Okey tak? Ah, Okey sangat no. Saya saya bukan nak bertanya lah, So tapi saya satu nak sharing. hari boleh amalkan 3 kali, satu tablet 3 kali lah, pagi, petang dan malam. Okey. Kalau siapa yang ada masalah angin dalam badan, sangat-sangat suggest lah garlic ni. Okey.
Okey, jadi tak ada apa-apa. Jadi setakat itu saja perkongsian saya yang sangat ringkas tentang Nutrilite, garlic dan Liquoride. Terima kasih kepada yang hadir. Yang buruk itu datang daripada saya, yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sangat-sangat. Selamat mencuba dan jom sama-sama kita sihat. Okey, sekian, terima kasih. Kita tutup majlis dengan suratul Walas. Okey semua, terima kasih.